Setiap kelahiran adalah keajaiban, satu anugerah yang membawa kegembiraan tak terhingga. Tangisan pertama bayi yang baru lahir, bau syurga yang segar, semua ini mengingatkan kita akan kesucian dan permulaan baru yang Tuhan berikan. Tapi, tahukah anda, di sebalik kegembiraan ini, ada satu tempoh istimewa yang ditetapkan. Dalam kitab Imamat 12 ayat 2, firman Tuhan ada berbunyi, apabila seorang wanita bersalin dan melahirkan anak lelaki, dia akan tidak tahir selama 7 hari. Ini bukan tentang dosa, tapi tentang proses penyucian dan pemulihan. Ia adalah masa untuk ibu berehat dan untuk masyarakat mengakui kesucian proses kelahiran ini. Tuhan begitu teliti menjaga setiap ibu dan bayi. Melalui ajaran purba ini, kita faham bahawa Tuhan mengasihi dan menghargai setiap nyawa, terutamanya yang baru dilahirkan. Dia melihat setiap permulaan sebagai suci, memberi kita peluang untuk pembaharuan. Kasih-Nya meliputi kita dalam setiap fasa kehidupan, dari tangisan pertama hingga nafas terakhir. Hidup ini anugerah, dan setiap nafas adalah bukti kasih-Nya yang abadi.